Adin, Fatul. Nak tahu tak aku nak pergi mana? Tak. Alah, jangan malu-malu. Aku tahu korang nak. Tak apa, aku bagi tahu. Aku nak pergi gunting rambut. Gunting rambut? Ya, kenapa? Kenapa? Tak payahlah pergi gunting rambut. Lagipun, kau mana ada rambut? Ni apa? Itu boloh, bukan rambut. Sama lah tu. Lebih baik kau jangan pergi gunting rambut. Takut kau jadi botak pula. Tak adalah. Lepas aku gunting rambut nanti, aku yakin aku terus jadi handsome. Mungkin aku jadi lebih handsome daripada korang. Oh, kau nak cakap sekarang kita orang lagi handsome dari kau. Hehe. Mana ada? Dah lah, aku pergi dululah. Hah? Apa? What's up? Kau dah pergi gunting rambut ke? Dah? Tak ada beza pun. Adalah. Aku ada gunting rambut aku sikit. Sikit je. Lah, kalau macam tu, baik tak payah pergi gunting rambut. Apa pula? Orang handsome macam aku ni kenalah gunting rambut. Dah lah, aku nak tunjuk kat orang lain pula. Biarlah dia tu.